Guys, betul lah makcik ni. Sekali makan memang terkonang-konang. Ya, masakan lauk kampung dia memang champion. Patutlah kedai ramai orang. Kat mana lagi ada makan lauk kampung petang ke malam? Sinilah dia. Ni nak bagi tahu juga sop gearbox dia paling best seller. Ni rempah buat sendiri tau. Masakan dia memang agak spesifik. Masa lemak dia tak banyak. Ada udang galah dengan ayam kampung. Mana nak dapat kan ayam kampung? Ayam kampung dia pun lembut. Ada juga asam pedas ikan jenah. Dan dalam banyak-banyak lauk ni yang paling saya suka sambal belado ni. Punya sambal belado tu memang lain, sedap. Sambal tumis ada, sambal belado burung puyuh pun ada. Yang ni antara menu favourite dia juga tau, patin tempoyak. Jual pun RM16 je. Paling murah. So far kalau makan lauk kampung dekat sini memang puas hati. Yang penting confirm korang terkonang-konang. Nak cari mie rebus susah sangat, try dekat sini. Yang ni mie rebus dia pun bagi saya memang sedap. Yang ni pun makan confirm puas hati. Kalau nak laksa pun ada. Yang ni antaranya lah, selain lauk-lauk kampung kan. Nak nasi pecel lele pun ada. Sambal dia tu sedap. Ya, sambal dia tu sedap. Rasanya kalau makcik ni buat sambal dia jatuh pakar kot. Kalau air float, makisah float ada. Yang paling mendegakan tekak ni soda lemon cincau float. Ada juga keladi layer float ataupun sirap bandung dengan buah kabung. Milo tabur float pun ada. Yang paling penting bulan Ramadan ni nak datang kena booking tau. Last booking pukul 4. Dari rantau boleh COD. Kalau datang lepas isyak boleh datang walk in je. Yang penting bulan Ramadan ni Ahad buka tau. Isnin je cuti. You jangan lupa like dan share.